Tengok Zahira. Ini semua ayah beli untuk dia, tapi dia tak kemas. Ini kipas untuk belajar, untuk make up dia. Yang ini kipas Afia. Yang ni kipas lagi. Sana tu kasut sana. Ni dengan jodoh jam dia ni. Ya Allah, sepah-sepah. Dengan dia punya ni stand handphone. Stand handphone untuk video. Lagi cantik ni. Dah cakap tadi suruh charge, tengok kita baru sampai yang Cuba kita tengok. Panas no battery lah. You tak charge ke? Why you tak charge? Ayah pakai ni. Itu boleh. Switch on. Okay. Ni dia. Dengan Afia ni. Tengok. Tak kemas. Ini yang ada flash. Yang ni tak ada flash. Yang ni nelong semua. Nampak? Ada lagi ni semua ni. Kita ada hadiah untuk Sejuk. Sejuk? Ya. Ada fan? Ya. Kodok. Ni kita nak bagi Afia Azad Amani. Ya. Surprise dia punya ni. Kejap Okey, ni dia. Okey, kenapa? Tak nampak lagi. Kenapa kalau ni mesti Amani nak bawa ni, tak nak yang tu? Belakang sikit. Kenapa? I see a flashlight. I see dia tulis flashlight. Mana dia? Cuba test buka. Smart LED. Ini memang dah ada. Menghadap ayah. Okey, untuk budak asrama. Kuningnya. Nelong lah. Adik kan? Apa dik? Nelong apa? Nelong apa dik? Nelong cantik. Berat lah. Berat. Oh, jodoh. Berat. Mana ada berat? Oh, ni kawan kita ada sini. Macam mana? Ni lah. Macam mana? Switch on. Lepas tu? Menghadap sana. Boleh buat apa? Jangan rosak orang. Ni ada flashlight. Jangan sini tengok. Tak. Boleh rosak. Kenapa pergi asrama lah tu? Tak. Kawan kita dah ada. Kita kau Amani. Ni Amani. Kita dah ada lah flashlight. Mana ada Tozi sekali dengan Oh, ni cantik lah. Lagi cantik? Tak. Dia kuning sangat, tapi dia macam senang untuk pegang. Tapi kuning sangat. Itu boleh didirikan. Yelah, tapi kuning sangat. Kawan Amani saya tengok jailer. Sebab dia tak ada Nelong edition. Kawan kita selalu pakai stiker nylon. Kalau nak jawab IG ke apa, dia pakai stiker nylon. Tak cakap Amani punya semua sponsor nylon. Amani baru tahu ke? Tu nylon tu orang tak ada ni. Macam mana best tak kipas ni? Buat? Kuat sangat. Kenapa pergi asrama ke? Jadi tidur malam-malam pukul 3 pagi jumpa yang tu tak minum? Tak apalah. Pukul 3 dah tidur dah. Waktu asal je stay up. Jam baru. Hoi. Jam baru beli kat Shopee. Kita akan esok. Tengok ni jambunya guys. Cantik tu. Yang di sana. Nak bawa pergi asrama? Tak tahu lagi. Bawa lah. Akan dipikir-pikirkan dulu. Ada tali gitu. Switch on lagi. Cuba tutup lampu. Pasang. Tutup semua lampu. Lagi. Tutup semua. Tutup. Okey, pasang lampu tu. Atas. Seluar atas. Terang lah nampak tu. Amani suka. Tak tu. Ada pantulan kaleidoskop. Kaleidoskop. Suka? Tak tu. Ada macam bintik-bintik. Itu Galaxy. Kaleidoskop. Galaxy lah. Macam pantulan cermin lah. Galaxy apa Galaxy? Dah. Galaxy kat angkasa. Jangan turun sulung petak. Jangan sulung orang. Petak lah. Dia punya tu petak. Dia punya flashlight petak. Akan difikir-fikirkan dulu. Setakat ni Amai rasa putih lagi benar sebab cantik. Tapi awam, tapi cantik. Lagipun warna putih tu dah hias dah dengan stiker-stiker. Yelah hari tu kan kita pergi Mr. DIY. Hias stiker, beli stiker. Lepas tu matching dengan Aisyah Risha beli stiker yang sama dengan kita. Lepas tu
Kita stiker sebab nak tutup ketat, nak tutup kad cashless je. Tapi Aisyah pun ikut. Dia tak jelas sekali dekat ni.